Ada orang cakap macam sport car Bugatti pun. Tu dia Xiaomi. Okay, Gran Turismo. Xiaomi memang lain macam betul kali ni. Nampak tak AI Tomorrow? Okey, ini adalah kereta Xiaomi yang terbaru, iaitu ni nama dia kat sini, Vision GT. Wow, tak silap aku kali ni yang Gran Turismo. Okey, kita rapatkan sikit nampak tu. Rim adalah rim Xiaomi, bukan rim kompang. Okey, dan lampu dia LED sesuai, dan aku rasa ini adalah KTV kot sebenarnya. Okey, tak boleh pergi dekat, tak boleh pergi dekat, tapi tak apa, kita cuba sedekat yang mungkin. Okey, ramai nak rekod ni sebenarnya. Okey, tu bentuk belakang dia tu, nampak tak? Sedikit aerodinamik memang nampak aerodinamik lah. Okey, kita gerak lagi, gerak. Oh, gila. Nampak tak? Besar betul longkang belakangnya. Ada lampu merah. Ini kalau cucuk belakang ni, kalau pakai RS alamak, nescaya boleh berbaring di belakang bentuk kereta Xiaomi tu. Okey, jadi kita pergi bahagian sana pula. Oh, aku nampak satu benda. Okay, nampak tu? Ada ruang. Okey, itu mungkin ruang potong angin lah rasa aku. Ini kalau daripada tepi lah Oh, lama. Semua sudut kau kami ni. Sebab kita tak boleh masuk. Jadi setakat apa yang aku tunjuk, inilah yang korang akan nampak tu. Daripada depan aku zoom sikit lambang Xiaomi memang ada. Itu ruang angin dia. Okay, lampu dia. Oh, bayangkan korang ada sebiji kereta ini di rumah. Macam mana? Hari-hari nak keluar ataupun tidak? Apa pendapat korang dengan lampu merah dekat belakang tu? Baik beli tak kereta Xiaomi kali ni kalau katakan masuk Malaysia?